Syawal dan juga kemerdekaannya. Kemerdekaan yang ke-55, yang ke-55. 50 tahun kita telah pun merdeka. Jadi dah bersama dengan kita sambut hari raya, kita sambut dengan merdeka lagi. Nampak semakin meriah. Kita mahu meriah pada malam ini. Ya. Jadi Jumaiyah. Dan juga kita jangan lupa kita pada malam ini selain daripada jamuan-jamuan yang kita adakan, kita juga ada persembahan artis nanti. Kita jangan kita balik dulu selepas kita makan. Okey, walau bagaimana kita akan mulakan. Silakan. Bersongkok samping segak bergaya, berbaju kurung anggun jelita, majlis selamat hari raya, tangan dihulur maaf dipinta. Satu lagi. Okey, nanti Datuk kena jawab nanti. Kuih bahulu tradisi kita, ketupat rendang pembuka selera, tangan dihulur maaf dipinta, agar ukhuwah terjalin mesra. Dan seterusnya majlis dengan ini menjemput Cik Abdul Rahim Masa selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Sambutan, Saudara Tuan Haji Zulkarnain Mak Roslan, Timbalan Ketua UMNO bahagian salam merangkap pengerusi ataupun penyelaras DUN Barisan Nasional Batu Tiga, Saudara Kamarudin Ahmad, Naib Ketua UMNO bahagian salam merangkap penyelaras Barisan Nasional DUN Kota Anggrek, bagi mengiringi yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Nawi bin Datuk Mazin, Ketua UMNO bahagian salam dan juga penyelaras Barisan Nasional Parlimen Salam untuk berikan ucapan. Dipersilakan. Dan juga Saudara Azhari, Datuk Sari, Cik Suratini dan juga Puan Odi juga dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang bahagia saudara dan saudari pengurusi majlis, yang saya hormati, yang bahagia sahabat saya Saudara Zulkarnain Mak Roslan dan juga Timbalan Ketua UMNO bahagian Shah Alam, yang bahagia sahabat saya Saudara Kamarudin Ahmad, Naib Ketua UMNO bahagian Shah Alam, yang bahagia Saudari Ketua Pergerakan Wanita Puan Razia Ahmad, Saudara Ketua Pergerakan Pemuda Saudara Azhari Datuk Syari, dari Ketua Puteri Saudari Suratini Haji Abdul Rahman, Barisan Pengurusan Ahli Jawatan Kuasa, pengurusi pelaksana Majlis Merdeka Raya pada malam ini, Saudara Rahim Maksah yang juga mendahari UMNO bahagian Shah Alam sama dengan urus teria beliau. Yang bahagia Dev Kehormat Saudara KS Supaya, Ketua MIC bahagian Shah Alam, MCA, PPP, Gerakan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Lebih dahulu marilah kita memanjatkan berbanyak syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini, malam yang berbahagia ini, kami di kepimpinan UMNO bahagian Shah Alam dan juga Barisan Nasional Shah Alam pada malam ini menjamu rakan-rakan warga kota atau masyarakat Shah Alam dan mengucapkan selamat datang ke jamuan Merdeka Raya anjuran UMNO bahagian Shah Alam Barisan Nasional Shah Alam. Sesungguhnya kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ini bukan sahaja memeriahkan majlis kami, tetapi juga menunjukkan, nandakan sokongan di atas kepimpinan UMNO bahagian Shah Alam dan Barisan Nasional Shah Alam. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, di sini, di kesempatan ini, Barisan Kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional Shah Alam ingin kami menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sebenar hari baik dan bulan yang baik ini sepanjang tempoh kami menjadi pemimpin masyarakat di sini. Mungkin ada tersilap bahasa
atau terkasar bahasa, terlanjur tingkah laku di barisan kepimpinan kami di Barisan Nasional Shah Alam ini, sesungguhnya kami ingin mohon ampun dan maaf kepada warga Shah Alam ini sepanjang kita berkenalan, sepanjang kita bermesra di dalam masyarakat Shah Alam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan yang dicapai bukan sahaja di negeri dan negara ini. Seperti kata orang, Malaysia ini dari kampung ke Twin Tower. Sebuah negara yang dulu miskin, negara pertanian, hari ini telah banyak kejayaan yang kita capai. Hasilnya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai, sejahtera, dan kita dapat bergembira dan dapat menjalankan apa juga program yang kita cita-citakan, yang kita rancangkan di Shah Alam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita lihat apa juga pembangunan yang tuan-tuan lihat sekeliling Shah Alam ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil kejayaan, hasil jerit perih, hasil pembangunan Kerajaan Barisan Nasional dalam tempoh puluhan tahun kita membangunkan Shah Alam dan negeri Selangor ini. Pada tempoh 3-4 tahun ini, kalau kita lihat di sekeliling, tidak ada banyak pergerakan atau pembangunan yang boleh kita banggakan di bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini. Semua yang kita kecapi, terutamanya di Shah Alam ini, sama ada rumah murahnya, sama ada pembangunan sekelilingnya, sama ada industrinya, sama ada sekolahnya, sama ada pusat-pusat pengajian tingginya, yang kita rasai, yang kita nikmati selama ini adalah hasil kerja kuat, hasil pemikiran, hasil kesungguhan, hasil pengorbanan pemimpin-pemimpin Kerajaan Barisan Nasional. Jadi bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan, kami di kepimpinan Barisan Nasional mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi kembali sokongan kepada kami yang selama ini Barisan Nasional dan UMNO telah membuktikan track record selama puluhan tahun kita membangunkan negeri dan negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, sekali lagi bagi pihak kepimpinan Barisan Nasional Shah Alam, kami mengucapkan terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ahmad Nawawi di atas ucapan beliau. Dan telah memberi kepercayaan kepada Jawatankuasa untuk mengendalikan majlis pada malam ini. Terima kasih Datuk. Dan nampaknya lah kan, ada yang cakap tanya duit raya dia tak? InsyaAllah ada, insyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, yang sebagaimana yang dijanjikan, pada selepas adik-adik kita menerima bendera dan juga duit raya, mereka akan berkumpul di depan pentas kita akan menyanyikan lagu Satu Malaysia dengan penuh semangat. Okey, kita dah 7 tahun ke bawah saja, sebab kita pada tahun ni salah 7 tahun saja. Okey, kita boleh mula ya. Okey, tu dah sedia semua? Okey, sudah sedia. Kita persilakan adik-adik untuk naik ke pentas berjumpa dengan kepimpinan UMNO Bahagian Shah Alam. Di sini mungkin melindungi gambar adik-adik semua. Jadi saya akan pindah ke tempat yang agak selesa sikit. Okey, pastikan adik-adik duduk di depan pentas. Di sini depan pentas. Kita akan adik-adik tunggu di depan pentas ni ramai-ramai. Ramai-ramai petua pentas, kita akan nyanyi dalam Satu Malaysia nanti. Kita kalau kita 7 tahun bawah sama akan cukup. Dan kalau pun tak cukup, kita maaf lah. Kalau bagaimanapun bendera kita ada. Bendera bagi kemerdekaan kita. Terus jalan. Ramai adik-adik kita yang nunggu kat bawah tu. Kepada ibu bapa, kalau boleh jangan kita telah. Kalau bagaimanapun adik-adik yang dah dapat bendera, dah dapat duit raya, jangan kembali-balik dulu. Kita tunggu di hadapan, kita nak nyanyi Satu Malaysia ramai-ramai. Semangat. Ajari depan saya rupanya dengan saudara Azhar.
Dan di ujung sana sebelah kiri di bawah geng dah datang ni sebelah kiri. Jadi putih-putih geng dia bawah. Masih ada lagi skop, masih ada lagi. Sementara skop masih ada. Yang cepat dia dapat. Adik-adik yang belum dapat sini datang ke depan. Tapi tahun ini kita dapat, kita tambah lagi. Ada yang tahun lepas. Tahun lepas kita pun tak cukup. Jadi tahun ini kita tambah lagi. Mudah-mudahan kita cukup bersama. Dan jadi sekali lagi terima kasih kepada hati-hati Seksyen 17 yang bersama. Satu Malaysia. Kita kibarkan bendera Malaysia. Jangan perlu semangat, Nenek. Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, karena perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Mulanya sekarang berjalan dan dilaksana. Seia, sekata, sehati dan sejiwa, membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua rakyat Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Sekian dan terima kasih.